Ariana, ada apa tu? Saya pun tak tahu, Ami. Jom kita tengok. Jom, jom, jom. Assalamualaikum Tuan. Apakah pandangan Tuan selepas melawat kantin dan kafe RMT sekolah kami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, satu pemandangan ataupun bagi saya satu transformasi kantin yang hebat di SK Jalan Datuk Palembang untuk pelajar-pelajar, untuk murid-murid sekolah. Dan seharusnya transformasi kantin ini berlaku di seluruh sekolah-sekolah di Malaysia. Soalan seterusnya, apakah penambahbaikan yang boleh sekolah kami lakukan pada pendapat Tuan? Penambahbaikan yang boleh dibuat oleh pihak sekolah mungkin banyakkan informasi berkaitan dengan pemakanan sihat, piramid makanan Malaysia, keperluan kalori pelajar-pelajar sekolah, supaya murid-murid sekolah tahu sepatutnya mereka makan berapa banyak sehari, supaya tidak berlaku pelajar-pelajar tidak terjebak dengan berat badan berlebihan. Terima kasih Tuan. Sekarang korang dah tahu kenapa mereka datang pada sekolah kami pada hari ini. Jadi, jomlah kita sama-sama membersihkan kantin dan kafe RMT agar lebih bersih, cantik dan ceria. Bye!